Saya tunjukkan cara saya ambil rhizome kantan bunga merah. Pertama, saya gunakan serampang 3 mata sehingga lembut tanah di sekeliling. Kemudian saya gunakan sandak ataupun cok betul untuk menarik sebahagian rumpun rhizome. Dan saya akan cari rhizome mana yang ada sehinggalah saya dapat jumlah rhizome yang dikehendaki. Setelah itu saya proses dengan memotong batang utama sehingga pendek sekitar setengah kaki dari rhizome. Saya potong menggunakan sandak sahaja. Kemudian akar yang tua perlu dipotong supaya nanti akan menggalakkan lagi akar baharu. Ini rupa rhizome. Setelah itu saya balut menggunakan plastik biru. Untuk pos yang jauh seperti Sabah dan Sarawak, saya akan menggunakan kotak. Rhizome yang sudah siap dibungkus, siap sedia untuk dipos.